Semua boleh nampak? Pasal dia keluar ni. Kejap. Ini dah record, sorry. Ini yang record lah itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik. أولا نشكر الله سبحانه وتعالى بإذنه فنستطيع أن نلتقي لهذا اليوم، يوم الجمعة المبارك، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعطينا الخير والصلاح إن شاء الله. Jadi pada masa yang sama juga kita doakan mudah-mudahan dihindarkan daripada segala bala bahaya dan juga bala bencana ataupun diselamatkanlah. Mungkin kalau kaum keluarga kita yang ada di kampung yang sedang mengalami banjir dan sebagainya, maka kita doalah mudah-mudahan suasana aman dan juga tidak ada menimbulkan sebuah masalah insyaAllah. Baik, إذن نواصل المحاضرة لهذا اليوم. فسوف ننهي جميع الأدلة المتبقى من موضوع 11. طيب هناك عدة أدلة نقول لها المصادر التبعية. Masalah ta'ayah ialah sumber-sumber yang mengikuti daripada sumber-sumber yang 4, iaitu Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas. Masadir tabi'iyah ialah sumber-sumber lain yang juga merupakan salah satu daripada kaedah penetapan hukum syarak. Baik, nabda awalan bistihsan. Al-istihsan. Baik, apa makna al-istihsan? Baik, istihsan lughatan bermakna adda syai'i hasanan. Adda syai'u hasanan. Kita menganggap sesuatu perkara itu sebagai satu benda yang baik, hasanan. Baik, taqul masalan istahsantu hadha syai', ay i'taqadtu annahu hasanun. Baik, hadha al-maqsud lughatan. Wa amma al-istilahan bima'na ترك القياس لدليل أقوى منه وهو استثناء مسألة جزئية من حكم كلي. Dalam bahasa Melayu disebut sebagai meninggalkan dalil qiyas disebabkan terdapat dalil lain yang lebih kuat ataupun merujuk kepada pengecualian sesuatu hukum khusus daripada hukum umum. So yang ni istihsan ni dia berkait dengan kita meninggalkan dalil qiyas. Yang kita belajar itu ada qiyas kan, kita boleh qiyaskan dengan syarat-syaratnya yang tertentulah. So siapa yang tak ingat syarat tu kena baca balik. Jadi kita meninggalkan dalil qiyas disebabkan terdapat dalil lain yang lebih kuat. Itu dalil lain ni mungkin bisabab al-ijma', bisabab an-nas wa ma ila zalik. Itu adalah istihsan. طيب حجية الاستحسان هذا في الكتاب اختلف العلماء في حجيته وبعض العلماء يعتبره حجة وبعضهم لم يعتبره وذهب الشافعية إلى عدم اعتباره حجة Jadi dalam dalil untuk berihtijaj dengan istihsan ni ada khilaf dalam kalangan ulama. Sebahagian ulama menerimanya, sebahagian ulama tidak menerimanya. Walau bagaimanapun dalam konteks pemikiran hukum, jadi semua ni dianggap sebagai salah satu sumber lah untuk kita menentukan. طيب هناك ثلاثة أقسام للاستحسان. أولا الاستحسان بالنص. الاستحسان بالنص يعني ما كان مستنده النص.
Daliluhu an-nas. Kita meninggalkan dalil qiyas, meninggalkan qiyas disebabkan ada nas yang mensyariatkan tentang perkara tersebut, sawa'un kana min al-Quran aw sunnah. Baik. Al-qism al-awwal ta'rifuhu hadha fi kitab ay ma kana mustaniduhu an-nas. Asasnya adalah daripada nas. Wa huwa an ya'tiya nassun khassun fi hukmin juz'iyyatin khassatin بحيث تختص هذه الجزئية بحكم خاص يختلف عن مثيلاتها. Yakni maknanya kita terdapat nas khusus dalam masalah tersebut. Jadi nas khusus tersebut dia takhtassu, dia mentakhsiskan hukum daripada hukum yang asal. Okey. Baik, masalan bai'us salam. Apa makna bai'us salam? Sebut dalam istilah forward buying. Yani bai'us sa'atil ajilah al-mawsufah fi dhimmah bi thamanin maqbudin fi majlisil 'aqdi. Menjual satu barangan, beli tangguh lah, jual beli secara tangguh, yakni dengan al-mawsufah fi dhimmah, dengan kita mendeskripsikan apa jenis barangan yang kita nak beli itu. Jadi kita bayar dulu, mungkin deposit, bayar deposit dulu, ataupun bayar penuh sekejap, tapi barang tersebut akan dapat pada masa akan datang. Masalan bai'us sayyarah, bai'us sayyarah, nahnu nadfa' an-nuqud ila al-bai' awalan. طيب ثم ربما بعد 4 أشهر نحصل على السيارة. Jadi kita bayar dulu duit, kemudian kita dapat pada masa akan datang. Itu adalah konsep bai'us salam. Baik. Bagaimana yang kita katakan sebagai istihsan bidafs ni? Baik. Wa kadzalika mithaluhu bai'ul mazari' ad-durian. Qabla nudujihi, kita pajakkan durian, kita jual secara pajakan durian itu kepada seseorang. Baik. Falnaqul mathalan anna durian yanduj fi syahri tsani 'ashar min as-sanah. Nuduj ini, durian ini akan masak sekitar bulan 12, lebih kuranglah. Setiap tahun, mungkin musimnya bulan 12. Fayati tajirun fi syahri salis min as-sanah ila mazari' lahu mazra'atun durian. Jadi datang seorang peniaga, seorang broker, seorang peraih durian, pada bulan 6 dia dah datang jumpa dengan ayah kita, contoh, ayah kamu ada durian, ada kebun durian. Dia pun dia kata dia nak belilah. Dia nak beli, nak pajak durian ini. Durian tak ada lagi tu. Ketika mana dia berkata jumpa dengan ayah kamu tu, durian bulan 12 baru ada. So dia datang bulan 6 dah datang jumpa dengan tuan, dengan pemilik dusun durian tu. Jadi dia pun fayadfa' thaman 100 kilo durian. Dia pun dia bayar harga untuk 100 kilo durian. Wa yakunu istilam durian waqtu nuduji ay ba'da 6 ashhur. Duit dah bayar dah bulan 6. Tapi durian tu akan masak tadi nanti pada bulan 12. Wa hadha bai'un ba'du. Jadi ini yang disebutkan, kalau nak kiaskan, jual beli tersebut tidak diharuskan. Kenapa? Kerana waktu kita bayar duit tu, benda tak ada lagi. Duit tak ada lagi. Dan kita hanya bayar duit dulu. Patutnya kalau dalam jual beli ni, syurutul al-bai' ni ay yakuna mawjud sil'ah. Ada mabiknya ada. Barangnya ada. Sekarang ni bulan 6 tak ada barang lagi. Bayar duit dulu. Dan ni bulan 12 baru dapat. Jadi ketika mana berlakunya ijab qabul itu adalah baik ma'dum. Jual beli benda yang tak ada. Okey? Innal mabi' yakni durian ghair mawjud waktu ta'aqud. Ketika mana akad dilakukan, durian tak ada lagi. Wal aslu butlan bai'ul ma'dum. Kan, kalau kiaskan kepada hukum jual beli tadi tak sahlah. Kan? Kerana disyaratkan ada barang. Lakinna Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaza bai'us salam. Tapi jual beli yang macam ni, bai'us salam ini diharuskan. Kenapa? Ada nas. Nabi SAW mengharuskan jual beli salam. Nazaran li hajatin nas ilaih. Faqala, dalilnya apa? Kata nas ni ialah hadis Nabi SAW, man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lum
wazn ma'lum ila ajalin ma'lum. Siapa yang nak jual beli secara tangguh, ya, maknanya kita forward buying ni, jual beli secara tangguh ni, maka aslafa ni maksudnya kita akad dulu sebelum dapat barang. Fal yuslif fi kailin ma'lum, diharuskan, maka tapi dengan syarat kena ada sukatan yang jelas. Wa wazn ma'lum, dan timbangan yang jelas. Ila ajalin ma'lum, tempoh yang jelas. Kan? Ini cerita dalam konteks ni lah. Dalam konteks ini banyak kita bayar dulu, dapat kemudian beli kenderaan, beli rumah sebagainya. Duit dah selesai bayar dah. Bank dah, kita hutang dengan bank dah bayar kepada pemaju. Mungkin rumah tu dalam 2 tahun lagi baru dapat. Itu contoh Rasulullah. Baik. Ini sebut sebagai istihsan bin nas. Pada asal tak boleh jual beli ma'dum. Walakin yajuzu bin nas. Ada dalil daripada hadis. Okey. Baik. Thanian, al-istihsan bil ijma'. Apa maksud al-istihsan bil ijma'? Yani wa huwa an yan'aqida al-ijma'u fi amrin ala khilafi muqtada al-qa'idah. Berlaku ijma' terhadap sesuatu perkara yang bertentangan dengan kaedah yang sepatutnya. Okey. Misaluhu madha? Misaluhu bai'ul istisna'. Kalau dengan nas tadi ada bai'us salam. Forward buying. Bayar dulu dapat kemudian. Okey. Sebab ada nas. Wa thaniyan hadha bai'ul istisna'. Istisna' ni diharuskan bil ijma'. Tidak ada nas dalam hadis, tapi diharuskan ajazahul ulama ijma'an. Itu kita sebut sebagai istisna bil ijma'. Baik, misaluhu. Baik, awalan nata'arraf. Baik, Syekh ni keluar pula. Sorry. Baik. Jadi ta'riful istisna' ini wa huwa talabu sun'i syai'in ma wifqa sifatin muhaddadah ma'a daf'i juz'in min ath-thaman aw kullihi muqaddaman. Iaitulah kita minta supaya dibuat kepada kita sesuatu mengikut deskripsinya, mengikut sifat-sifat yang tertentu, ciri-ciri yang tertentu, ma'adaf an juz'in min ath-thaman aw kullihi muqaddaman. Maka kita bayar sebahagian daripada duit, mungkin deposit ataupun bayar penuh. Jadi apa beza as-salam dengan yang ni? Salam dengan istisna' ni. Istisna' ni melibatkan jual beli yang kita tempah. Kita nak macam ni, kita nak macam ni. Kita custom. Tailor kan, kita buat baju. Okay, baju saya nak buat baju kurung Pahang ke. Saya nak buat baju Melayu yang ada poket 10 depan ni, kan, bila nak buat duit raya. Saya nak macam mana kan, orang seluar ni saya nak jenis lipat-lipat sebagainya. Itu istisna'. Ataupun rumah saya nak, orang biasa rumah je, saya nak rumah ni ada lift, kan, ada kolam, ada macam-macam jenis saya nak. Itu bila kita minta supaya dibuat saja, maka itu adalah istisna'. Dia kuncinya ialah sana'a, buat. Kita minta buat custom kita yang kita mengikut kehendak kita. Ada pun bai'us salam, benda yang dah ready made lah. Macam kereta semua tu ready made. Pilih color je lah. Nak color merah ke, color kuning ke, color biru ke, color hijau ke. Tapi dia punya spek sama. Mungkin spek dia ada beza sikit lah. Tapi benda tu ready made yang ada di kilang. Istisna' ni kita yang custom ikut cita rasa kita. Itu bezanya. Kan? Bai'ul istisna'. Baik, masalan Zahaba Aliun ila khayyat tailor kay yasna' lahu malabis Maliziyah, baju Melayu. Fattafaqa, kedua-dua mereka, yakni bai' wal mushtari, fattafaqa ala si'ri wa huwa RM100. Wa sayastalimu Aliun al-malabisa يوم الجمعة القادم لكن الخياط طلب 50 رنجيتا الآن بحيث سيدفع علي هذا المبلغ ولم يستلم أي شيء فهذا بيع معدوم. Waktu mana Ali bayar RM50 deposit tu, cengkeram tu, duit cengkeram, duit bayar deposit, baju tu tak ada lagi. Seminggu ataupun 2 minggu lepas tu baru kan ada. Kan? Jadi kena kiaskan dengan hukum jual beli, tidak diharuskan kerana bai'un ma'dum. Okey? Wal aslu anna bai'al ma'dum la yajuz. Lakin al-istisna'a juwiza bil ijma'. Tapi jual beli istisna' ni diharuskan secara ijma' ulama. Istihsanan lil hajat al-'ammah ilaih. Istihsan ni kerana ada keperluan. Ini masyarakat berhajatkan kepada jual beli yang jenis macam ni. Maksudnya faham tak maksudnya? Itu istihsan bil ijma'.
Baik, tiba dia black ni. Ni dah masuk tang lain dah. Sini. Okey, wadah? Hada istihsan bil ijma'. Ada soalan? Okey, tak ada soalan, kita pergi yang berikutnya. Al-istihsan bil urfi wal adat. Istihsan dengan adanya uruf, disebabkan uruf ataupun adat. Man maksud? Maknahu wa huwa an yahsura al-urfu ba'd al-asma'i bi asya'i muhaddadah duna ghairiha. Jadi uruf menetapkan beberapa nama yang tertentu untuk maksud sesuatu perkataan. Istihsan bil uruf. Baik, misalnya halful yamin. Seorang yang bersumpah. Dia bersumpah, dia kata apa? Contoh, halafa rajulun arabiyyun alla ya'kula lahman. Dia bersumpah tidak akan makan daging. Okey? Jadi al-syahid huna lahman. Apa maksud daging? Baik, tiba-tiba dia makan. Hasb al-lugha yutlaqu al-lahma ala lahmil jamal wal baqar wal qasam wal dajjaj. Kan? Semua tu ada daging. Unta ada daging, lembu ada daging, kambing ada daging, ikan ada daging, ayam pun nama ayam daging. Lakin al-urfa qayyada al-lahmu قيد لكن العرف قيد اللحم بالجمل والغنم والبقر. Syakat kita pun daging merujuk kepada daging apa? Daging lembu, daging kerbau. Kalau buat kari kambing, orang tak sebut kari daging, betul? Orang kata kari kambing. Kalau kari ayam, adakah kita akan sebut kari daging ayam? Tidak. Kita akan kata daging kari ayam. Kalau buat kari ikan, kita akan kata kari ikan. Baik. Fa idza akala samakan aw dajajan la yahnath bi yamini. Dia kata dia bersumpah dia tak akan makan daging, tiba-tiba dia makan daging ikan ataupun daging ayam. Soalannya, adakah dia dikira melanggar sumpahnya dan kena bayar kafarah atau la? Tak perlu. Tak perlu sebab uruf kita mengatakan daging itu merujuk kepada daging lembu tadi. Jadi pada asalnya kena, kan? Pada nak kiaskan kepada hukum daging semua kena lah. Tapi istihsan bil urfi wal adah. Masyarakat menganggap daging itu bukanlah daging selain daripada daging lembu ataupun daging kerbau. Jadi bila kita beralih meninggalkan qiyas padanya patut kena boleh diqiyaskan, kita meninggalkan dengan sebab adat, maka itu disebut sebagai istihsan bil urfi wal adah. Wadah? Baik. Nampak kurus tak saya ada gambar ni? Kan, ini gambar lama ni. Ini masa PKP punya slide ni. Kan 2020, 5 tahun yang lalu. Kan? Sekarang ni dah bola pingpong. Baik. Yang ni tak ada dalam kitab, tapi saya tambahkan ada beberapa lagi. Kita kata jenis istihsan ini. Baik. Ada juga sebut sebagai istihsan bil darurah. Yani anta tujad darurah tahmilul al-mujtahid ala tarkil qiyas wal akhdhu bi muqtada darurah wal awil hajah. Pada asalnya tak bolehlah kita seorang tabib melihat aurat wanita. Tapi istihsan kerana ada maslahat. Maka diharuskan untuk maslahat, mungkin nak menjaga nyawa perempuan dan sebagainya, orang yang bersalin dan sebagainya. Jadi doktor lelaki yang lihat aurat dia, maka ini dalam konteks istihsan bil darurah. Ada juga istihsan bil maslahah. Maslahah tadi istithna al-mas'alah an aslin am atau qa'idah kulliyah. Istihsan berdasarkan maslahah. Ada juga istihsan bil qiyas al-khafi. Jadi meninggalkan qiyas dengan sebab qiyas khafi. Yani al-qa'im fi muqabalat an-nas qiyas al-jali. Tapi tak apalah, ini dia bentuk yang lain lah. Tapi kalau ingat tiga jenis istihsan tadi pun dah. Okay. Baik. Wal'an nantaqil ila al-maslahatil mursalah. Baik, untuk istihsan ada soalan? Ada siapa yang tak faham apa lagi? Boleh jelaskan? Boleh? Okay, kalau tak ada soalan, kita pergi pada yang berikutnya, iaitu al-maslahatul mursalah. Baik. Mal maksud bi maslahatil mursalah?
Al-maqsud bimaslahatil mursala huwa al-maslahatu hiya jalbul manfa'ah wa daf'ul mafsadah. Wa tatakawwanu min janibaini ijabiyyun wa huwa ijadul manfa'ah. Maslahat ni ada dua. Ada dua jenis. Yang pertama ijabi, maslahat yang positif. Wa huwa ijadul manfa'ah. Itu kita mewujudkan sesuatu manfaat. Wa salbiyun wa huwa daf'ul mafsadah. Yang kedua ialah salbiyun. Salbiyun ni yang negatif ialah kita berkaitan dengan mafsadah ataupun mudarat. Jadi dalam konteks masalah kita perlu daf'ul mafsadah, menghindarkan kemudaratan ataupun mafsadah. Baik, wal masalih minha ma'tabarahu syari' wa hiya al-masalih al-mu'tabarah. Ada maslahat yang diiktiraf oleh syarak. Wa minha ma alghahu syari' wa hiya masalih al-masalih al-mulghah. Ada juga maslahat yang tidak diiktiraf oleh syarak. Maslahat yang bertentangan dengan syarak ini disebut sebagai masalih mulghah, yang mulghah ni maslahat yang tidak diiktiraf. Baik, wa minha ma sakata anhu syari' falam ya'tabirhu wa lam yulghihi wa hiya al-masalih al-mursalah. Ada juga maslahat yang tidak dinyatakan sama ada dibenarkan ataupun tidak. Kalau maslahat ada muwafaqah, ada dalil yang disebutkan dalam Quran, maka itu sebagai masalih mu'tabar. Kalau yang dinafikan, maka bertentangan dengan syarak, itu adalah masalih mulghah. Ada satu lagi kategori maslahat yang tidak dijelaskan secara khusus dalam Quran dan Sunnah, sama ada diterima ataupun ditolak. Maka inilah sebut sebagai masalih mursalah. Baik. Jadi mursalah tu ialah, sebenarnya mursalah ni kita maslahat tu ada, cuma Allah Ta'ala tidak dinyatakan. Mursalah ni dilepaskan. Maknanya dilepaskan ni kepada hukumnya oleh manusia, oleh para ulama. Kita tengok mana yang kata yang ada kebaikan untuk kita, kan? Jadi kalau ada kebaikan dan tidak ada dalil yang melarang ataupun mengharuskan, maka itu dalam kategori masalih mursalah yang kita nak bincangkan ni. Okey. Baik. Jadi hadha aqsam al-maslahah kama qulna qabla qalil. Hunaka masalih mu'tabarah, masalih mulghah, masalih al-mu'tabarah, mulghah wal mursalah. Wa tahta al-mu'tabarah ada maslahah daruriyah, maslahah hajiyah, maslahah tahsiniyah. Baik. ما المقصود بمصالح الضرورية؟ طيب di bawah ni kita tengok dulu masalih al-daruriyah hiya allati yatawaqqafu 'alayha qiyam al-masalih an-nas fi hayatihim ad-diniyah wa ad-dunyawiyah wa idha ikhtallat lam yastaqim amrun hadhihi al-hayah. Kalau tercemar ataupun terganggu salah satu daripada maslahat daruriyah ini, maka kehidupan ni dia takkan berjalan dengan dengan cara yang betul. La yastaqim. Jadi kehidupan ni macam terganggu sikitlah. Baik, ini wa hifzu hadhihi al-masalih yakunu bil muhafazah 'ala ad-din. Masalih daruriyah ni kita sebut sebagai maqasid syariah. Yang 5 tu, daruriyat tu ada 5 kan. Jadi sawa'un kanat bil muhafazah 'ala ad-din wan nafs. Ini susunan kamu kena ingat, ad-din, hifzud din, hifzun nafs, حفظ العقل، حفظ النسل، وحفظ المال. اوكي، هذه هي مصالح الضرورية. وقد شرع الله الجهاد لحفظ الدين. kan jihad untuk menjaga agama. وشرع القصاص وشرع القصاص لحفظ النفس. kan qisas untuk menjaga nyawa, menjaga jiwa. وشرع حد السرقة لحفظ المال. Ada hukuman hudud, kalau contoh hukuman hudud untuk hukum mencuri, menghukum pencuri untuk menjaga harta. Wa syara'a hadd syurb al-khamr li hifz al-aql wa syara'a hadd az-zina li hifz an-nasab. Ini contoh-contoh penjagaan maqasid syariah dalam agama kita. طيب ثانيا المصالح الحاجية أو الحاجيات من مقصود هي التي تكون حاجة الناس إليها لرفع الحرج عنهم. Hajat ataupun keperluan ini berlaku untuk mengangkat kepayahan daripada manusia. Falau fatat hadhihi al-masalih lam yattarib asl nizam al-hayah. Kalaulah terganggu
kepada salah satu daripada maslahat hajah ini, maka tidaklah menyebabkan terganggu 5 maqasid tadi, hamzah daruriyah tadi. Tetapi kan, lakin yaqa'an nas fi 'anatin wa harajin, tapi hidup kita ni akan payah, akan sukar. Itu masalah hajah. Mithlu ar-rukhas kal iftar. Ada hukum-hukum rukhsah dalam agama kita. Contoh al-iftar al-musafir. Faqad ubiha li raf'il haraj 'an nas. Untuk orang musafir, untuk orang sakit, untuk orang contoh solat dalam bab iftar ni, solat alladhi la yastati'u an yusalli qa'idan, yusalli qa'iman wa yusalli qa'idan. Orang sakit dia ada keadaan khususnya, kan, dia tidak mengikut hukum asal. Jadi ini di antara masalih hajiyah. Okey. Wa akhiran masalih tahsiniyah. Mal maksud tahsiniyah ni accomplishment, yang melengkapkan kehidupan kita saja. Yani al-masalih at-tahsiniyah, at-tahsiniyat atau al-kamaliyat hiya allati takunu min qabil mahasin al-'adat. Berkaitan dengan pada adatnya, nampak untuk mencantikkan pada segi adatnya, hurufnya. Wa sumu'il akhlaq mithlu an yalbis al-insan malabis jamilah yawm al-'aid. Kita disunatkan untuk pakai pakaian yang cantik pada hari raya. Yaumul Jum'ah nalbis binisbah lirijal malabis al-bayda, warna putih. Itu adalah segi tahsiniat. Okey. Baik. Ini dalam kategori pertama, itu al-masalih al-mu'tabarah. Kemudian al-masalih al-mulghah. Baik, man maksud masalih mulghah? طيب هي التي لم يعتبرها الشارع ولكن أهدرها واعتبرها مصلحة موهومة ومرجوحة. Maslahat yang tidak diiktiraf oleh syarak, tetapi dihindarkan dan juga dianggap sebagai satu mauhumah, maslahat yang diragui ataupun tidak disokong, marjuhah, yang lemah. Okey. Mislu al-intiharu ففيه مصلحة لصاحبه وهي التخفيف مما يعانيه من ألم ومرض. ما معنى انتحار؟ Bunuh diri. Ada masalah, bunuh diri. Ada masalah, pergi terjun dalam jambatan. Ada masalah, terjun bangunan. Ada masalah, pergi sangkut, gantung diri. Ada tak maslahat? Ada maslahat, iaitu maslahat li sahibi, iaitu mungkin ada banyak hutang, mungkin dia putus cinta, yang dia nak menghilangkan penderitaan dia tu, maka dia melakukan intihar, kan? Gantung, bunuh dirinya. Wa hiya takhfif mimma yu'anihi wa maradin. Pada anggapan dia lah, kita memang tak boleh buat macam tu, kan, sebab kita ada hunaka hayah ukhra, hayah akhirat. Bagi setengah orang, dia kata kehidupan dia berhenti di situ saja, gantung diri dia, selesai dengan masalah. Kan? Jadi maslahat tapi dilarang oleh syarak. Itu masalah masalih mulghah. Baik, wa kadzalika maslahatul murabi fi ziyadati malihi an tariq riba. Seorang yang mengamalkan riba, okey, meminjamkan duit kepada kawan dia, kemudian bila kena bayar balik, kena bayar dengan tambahan. Ada maslahat tak? Ada maslahat. Itu kepada orang yang melakukan riba ni, untunglah dia. Ziyadati malihi an tariq riba. Alaysa kadzalik? Baik, walakin ar-riba haramun syar'an. Faqad algha asy-syari' bin-nassi wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Itu contohlah. Okey. Fi ra'yik, ma hiya al-masalih al-ukhra al-mulghah 'inda asy-syara'? Apa dia? Yang berlaku dalam masyarakat kita, ada maslahat, walaupun mungkin tak semua orang dapat, tapi ada maslahat itu, tetapi dinafikan oleh syarak. Apa contoh dia? Apa industri yang mendatangkan pendapatan kepada negara kita, tapi benda itu bercanggah dengan syarak. Siapa nak jawab? Rasuah. Ada maslahat tak? Ada maslahat. Ada maslahat untuk pelakunya dapat duit, kan? Tapi al-ghah asy-syari', ar-rashwah. Lagi apa lagi? Rokok. Betul? Rokok ada maslahat untuk orang jual dapat duit,
ya, tapi menyebabkan sakit pada orang lain. Okay, apa lagi? Arak kan. Kamu cuba search kan. Kalau boleh search berapa pendapatan negara kita daripada jualan arak. Kita ada sin tax kan, dalam konteks negara kita ada sin tax. Cukai-cukai daripada industri yang tidak patuh syariah ni. Sin tax. Industri dosa. Cukai dosa. Apa dia? Arak, judi, rokok tu sin tax lah. Jumlah dia berbilion. Kan? Tapi mulrah ke mu'tabarah? Mulrah. itulah maksud masalih mulrah. Baik. Fahadhihi al-masalih mawhumatun fi nazari ashabihim walam yanzur ilaiha syari'. Kan? Tidak diiktiraf oleh syara' ala annaha masalih mu'tabarah walakin nazara ilaiha ala annaha masalih mulghah. Maslahat tapi dinafikan. Maslahat yang ternafi. Kan? Tidak diiktiraf. Lam yakun dalil ala i'tibariha wa innama qama ad-dalil ala ilghaiha wa ibtaliha. Walihada fala yaltafit ilaiha. Yang ni kan maka tidak diiktiraf oleh syarak sebagai satu maslahat. Walaupun dari satu sumber pendapatan kepada negara berbilion kali pun, tapi tidak ada keberkatan. Mengasaskan satu pemerintahan dalam negara ni kalau betul-betul ikut menurut Islam, dia tidak boleh kan, mengamalkan maslahat yang macam ni. Okey. Baik. Baik, wa kadzalika contohnya maslahatul unsa fi musawatiha li akhiha fil mirath. Kalau pandangan orang liberal kata kena ada maslahat kepada persamaan, similarity between men and women untuknya dalam inheritance, dalam bab mirath. Walakin هذه المصلحة هذا الرأي مردود. Dinafi kerana Quran dah sebutkan. Yusikumullahu fi awlikum مثل حظ الأنثيين. طيب واضح؟ itu adalah masalah mulghah. طيب وثالثا مصالح المرسلة. مصلحة المرسلة. ما مقصود؟ هي التي لم يكن دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها. Iaitu maslahat yang tidak ada dalil daripada syarak untuk mengiktirafnya ataupun menafikannya. Wa innama sumiyat maslahatul mursalah lianna syari'a arsalaha falam yuqayyidha bi'tibari wala ilghaiha. Kenapa dinamakan mursalah tu? Dilepaskan, masalah dilepaskan. Lepaskan kepada siapa? Arsalaha, Allah Ta'ala lepaskan untuk penentuan kepada kita. Falam yuqayyidha bi'tibarin wala ilghain. Tapi ada maslahat tapi tidak dinyatakan. Mana kita sendirilah yang pertentukan. Sama ada yang ni maslahat ataupun tidak, berpertulan dengan syarak ataupun tidak. Itu masalah mursalah. فهذه المصالح المرسلة موضع خلاف بين العلماء في الاحتجاج بها. maka هذا الدليل هناك خلاف بين العلماء. خلافnya tulislah tak ada dalam kitab ni. خلاف الشافعية والحنفية. Kumpulan yang pertama Syafi'iyah wal Hanafiyah ingkarul maslahatil mursalah. Tidak menerima masalih mursalah sebagai satu hujah syarak. Okey, itu kumpulan yang pertama. Baik, ثانيا الرأي الثاني عند المالكية وأحمد ابن حنبل أخذوا بالمصالح المرسلة. Imam mazhab Maliki Ahmad bin Hanbal dan juga Ahmad bin Hanbal mazhab Hanbali akhadhu bil masalih mursalah. Okay, jadi walaupun ada khilaf tapi dalam penentuan hari ini hukum hakam masalih mursalah merupakan salah satu kaedah penetapan hukum syarak. Kita bincangkan ni dari segi ada kita kata khilaf sajalah dalam kalangan ulama. Okey, baik. Ini kepada hujjah al-amal bil masalih mursalah. طيب وضع عن الشريعة لتحقيق مصالح العباد. فالأخذ بالمصلحة المرسلة يتفق وطبيعة الشريعة الإسلامية القائمة على رعاية المصلحة. Sebenarnya syariat ini datang membawa dua perkara.
Satu, tahqiq al-masalih, kan? Hukum hakam syarak semua ni untuk tahqiq al-masalih. Sawa'un kanat fi babil at'imah, atau fi babil muamalat, atau fi babil munakahat, jinayat wa ma ila dhalik. Kulluha, hukum hakam ni masyru'atun untuk tahqiq al-masalih, untuk mendatangkan maslahat kepada kita. Sebab tu kita ada penetapan hukum haram. Kalau kita perhatikan betul-betul yang haram ni, kamu buat kajian tentang khamar, tentang darah, tentang khinzir, tentang haiwan jalalah, semuanya berpunca daripada sumber yang khabith, sumber makanan yang tak elok untuk dimakan pun, yang kotor, yang jijik, kan. Itulah sebenarnya tujuannya untuk si masalah untuk mendatangkan makanan yang sihat kepada semua. Kadzalika fi bab muamalat, madza yani mal asya' al muharramah syar'an, dan muamalat ni riba, menipu, rasuah, aklul amwal ukhra bil batil. Okey, ini semua benda tak elok. Jadi itulah kita tujuan tahqiq al masalih wa daf' al mafsadah, untuk mengelakkan mafsadah. Cuma bila kita umat Islam ni dia memilih jalan yang tak betul tu, yang Allah haramkan, dia pilih, maka menyebabkan kemusnahan dalam masyarakat kita. Allah haramkan judi. Faham kan? Okey. Wal aslu bil maslahah al mursalah yattafiq wa tabi'atu syariah islamiyah qa'imah ala ri'ayatil maslahah. Baik, wa qad 'amila as-sahabatu bil maslahati wa mumarasatihim lil ijtihad bina'an 'ala mura'atil maslahah min ghairi inkarin ahadin min as-sahabah. Sahabat juga telah melakukan beberapa perkara yang ada maslahat. Nabi tak buat, tapi sahabat buat. Contohnya, jam'ul Quran fi mashafin wahid. Okay. Ma hiya al-maslahah fi jam'ul Quran? Hal qara'tum yani tarikh jam'ul mashaf? Pada peringkat pertama, macam mana keadaan mashaf Quran ni? Ditulis di mana? Tulis di atas lepas pisang. Julud pisang, pisang lepas tamang, alal ahjar, ditulis atas kulit-kulit haiwan, musyattata, musyattata ni maksudnya berselerak, ya. Kemudian apabila berlakunya pembunuhan ramai sahabat-sahabat yang kematian dalam peperangan, maka difikirkan macam mana caranya. Dan maka idea ni datang daripada Sayyidina Umar, kan, dikumpulkan untuk dikumpulkan Quran ni dalam satu mushaf. Ini masalah yang benda yang paling besar lah. Kan, Nabi pun tak buat benda tu. Tapi akhirnya hari ni, kan, pada asal Quran ini la yujad fihi yakni al-harakah, tidak ada baris, tidak ada titik. Kan, tapi kan, orang yang meletakkan Abu Aswad ad-Du'ali meletakkan apa? Dia punya barisnya, titiknya, supaya kita boleh faham, boleh baca. Kan? Itu adalah contoh masalih mursalah. Keikut zaman Nabi bukan Quran macam kita ni, tapi dah ada lengkapnya dengan waqaf ibtida'nya, ada tanda-tanda untuk kita baca, faham, iqlabnya, ada ba' kan, ada mim kan. Itu di antara masalih mursalah dalam Quran. Baik, thaniyan tadmin as-sina' ma yahluk tahta aydihim min amwalin nas illa idza kana al-halaku biquwwatin qahirah ma'a anna aydihim yadu amanah. Ini apa contoh, apa maksudnya? Okey, tadmin as-sina' ma yahluk tahta aydihim. Seseorang yang diberikan amanah untuk menjaga satu barangan, maka dia perlu menggantikan barang yang rosak tersebut kalau dia rosak di bawah jagaan dia. Kita bagi amanah seorang untuk jaga sebagai amin, sebagai penjaga amanah. Tiba-tiba benda tu rosak dengan jagaan dia, alaihi dhaman, dia kena ganti. Jadi tadmin min amwalin nas illa idza kana al-halaku biquwwatin qahirah ma'a anna aydihim yadi amanah. Melainkan kalau berlaku situasi yang tak dapat dielakkan. Contohnya dia jaga kenderaan, kan? Kawasan parking dia jaga semua, kan? Tiba-tiba berlaku banjir, tiba-tiba berlaku ribut, menyebabkan kerosakan kepada
kereta-kereta yang dijaga tadi. Maka itu dikecualikan daripada ganti rugi. Sebab benda yang tak boleh nak elak. Kan? Kerana kita sebut sebagai bencana alam. Tapi kalau selagi mana dia diamanahkan untuk jaga, kalau tidak disebabkan kena amanah ni, kita tengok ada orang curi, itu dia kena gantilah. Sebab dia dah diamanahkan untuk jaga pada asalnya. Okey? Ini contoh masalih mursalah. Baik. Wa kadzalika qatlul jama'ah bil wahid. Ini kita maknanya qatlul jama'ah bil wahid ni adalah satu difatwakan oleh Syekh Umar. Hukum qisas ni, kalaulah satu kumpulan hunaka jama'atun minal qatilin, jama'atun minal qatilin, dia membunuh seseorang sehingga membunuh matilah. Bila mati ni, sebenarnya hukuman qisas ni adakah kepada yang membunuh saja ataupun semua yang terlibat dalam kes tersebut. Macam kes Farhan kan, kemungkinan Farhan yang di UPNM tu, yang kena bunuh dengan iron tu, kena belas buli. Jadi siapa yang tekap iron, siapa yang belasah dia, semua kena, kecuali orang yang tak terlibat secara langsung lah. Yang merhatikan satu pun kena panggil sebagai saksi. Tapi yang siapa yang terlibat tu, semua dikenakan hukuman gantung. Okey, itu contoh qatlul jama'ah bil wahid. Jadi masalah ni yang ini berlaku pada zaman sahabat. Dilakukan oleh Sayyidina Umar. Semua yang terlibat dihukum dengan qisas. Okey? Baik, itu salah satu masalah. Masalah untuk mengelakkan al-hifazu 'ala an-nafs, untuk menjaga nyawa dan memastikan tidak lagi berulang pada masa akan datang. Baik, kadzalika musadarat Umar syatru amwali ummalihi. Apa makna musadarat Umar? Sayyidina Umar syatru amwali ummalihi, ambil sebahagian harta pekerja yang dapat kerana jawatan dalam kerajaan. Jadi Sayyidina Umar ni menggajikan staf-staf kerajaan ni. Kerajaan digajikan pada zaman Sayyidina Umar. Tapi sebahagian daripada harta mereka yang dapat gaji itu, yang diberikannya, dia ambil sebahagiannya masuk kepada Baitul Mal. Diperuntukkan macam cukai lah. Kita hari ni, dalam konteks kita hari ni, kita ada bayar cukai. Bila sampai dalam kerja gaji, jualat gaji tertentu, kena bayar cukai kepada kerajaan. Cukai itulah yang jadi dana untuk buat pembangunan semua tu. Jadi Sayyidina Umar dalam Belanda dia berlaku pada Sayyidina Umar. Itu contoh masalih mursalah. Baik. Wadah? Baik. Kita pergi sikit kepada syurutul amal. Nanti saya nak minta semua bagi satu contoh masalih mursalah. Apa contoh masalah mursalah yang maslahah yang ada zaman kita, tak ada zaman Nabi, tapi benda tu kita lakukan dan tidak bertentangan dengan syarak. Fikirkan semua, fikirkan satu contoh. Baik, wala an nantaqi ila syurutul amal bil masalihatil mursalah. Ada syarat-syarat dia. Mana-mana yang kita nak kata iktibarkan, nak ambil sebagai masalih mursalah ni. Awalan, an takuna al maslahatu mulaimatan li maqasid asy-syari' haitsu la tukhalif aslan min usulihi wa la tunafi dalilan min adillatihi. Yang pertama ialah maslahat ini mestilah mulaimah, sejajar dengan maqasid syariah dan tidak berlawanan daripada asas-asas dalam syarak. Itu satu. ثانيا أن تكون المصلحة معقولة بذاتها بحيث إذا عرضت على العقول السليمة بلغتها بالقبول. Yang kedua, maslahat tersebut ialah mestilah logik pada akalnya dan juga maknanya diterima oleh akal yang sejahtera. Kan? Orang katakan ini tidak maslahat, bukan maslahat yang bertentangan dengan akal. Contoh kita tadi kan, kita buat hospital ke, buat universiti ke, hospital ni masa kita sekarang ni dah ada sistem dia, kena ambil nombor hirian. Kalau perkahwinan tu kena buat medical check up dulu. Zaman Nabi bukan payah, bukan perlu medical check up, tak perlu. Sekarang ni nak kahwin kena medical check up, kena test HIV dulu. Tapi ada maslahat lah, gunakan maslahat untuk mengelakkan daf'il al-amrat. Ya. Tapi diterima oleh masyarakat. Itu ada benda yang baik. Itu yang kedua. Thalithan, an yakuna al-akhdhu biha li hifzi daruriyyin aw raf'i harajin.
tujuan disyariatkan maslahat tersebut ialah untuk menjaga daruri, kan? Maksudnya keperluan masyarakat, ataupun untuk mengelakkan haraj, kepayahan, mengelakkan kesusahan. Itu masalah-masalah. Baik. Kemudian rabi'an an takuna al-maslahatu haqiqiyah la mawhumah. Yang ketiga empatnya ialah maslahat tersebut mestinya realiti, haqiqiyah, betul-betul realiti dan juga berpijak pada bumi yang nyata. La mawhumah, bukan sekadar sangkaan saja, tapi memang maslahat yang diperlukan oleh masyarakat. Okay? Bukan sangkaan. Wa akhiran an takuna al-maslahatu 'ammatan la khassatan. Yang berikutnya ialah maslahat yang melibatkan semua masyarakat, semua orang. Masyarakat umum, bukan untuk khusus saja. Baik. طيب بعض الاختلافات بحلول يعني apa ni? Contoh-contoh ala asas maslahat, contohnya macam aftal malikiyatu bijawazi fardhi dharaib ala al-aghniya idza khalla baitul mal limuwajahati an-nafaqat ad-daruriyah lid-daulah kasadi hajatil jund. Zaman dulu, maknanya ulama-ulama mazhab Maliki mengatakan harus untuk mengenakan cukai kepada orang kaya. Cukai dikenakan kepada orang kaya apabila Baitul Mal sudah pun kosong. Harta di Baitul Mal sudah susut, maka ulama Malikiyah mengatakan harus untuk mengenakan cukai kepada orang kaya. Cukai ni masukkan balik ke Baitul Mal. Okey. Digunakan untuk masyarakat awam. Kadzalika, ni contoh dalam fiqh ni, afta Imam Ahmad binafyi ahli al-fasad ila baladin yu'amman fihi min syarrihim. Dalam mazhab Hambali, orang yang melakukan kejahatan ni, penjenayah ni perlu dibuang negeri. Ditempatkan di satu tempat yang mana boleh menyebabkan masyarakat aman daripada jenayah yang dilakukan oleh dia. Itu salah satu maslahat. Mungkin kita masalahkan sekarang ni kita ada penjara dan sebagainya. Berarti tidak bertentangan dengan syarak dan tidak juga ada nas daripada syarak. Baik. Wadah? Wal'an. Okay, sekarang ni kita nak minta apa contoh-contoh masalah mursalah yang ada pada zaman kita? Dalam industri halal ke, dalam apa ke, perbankan ke, kamu jalan kat jalan raya ke, ada peraturan-peraturan yang kamu rasa tak ada lah dalam Quran ni, tak ada dalam hadis ni, tapi kenapa kena ikut? Apa contohnya? Fikirkan. Apa dia? Vaksin, doktor. Vaksin. Okey, apa maslahat dia vaksin tu? Untuk apa tu? Elakkan penyakit atau untuk sembuhkan penyakit. Okey, untuk elakkan tajannuban min intisharil marad ila al-mujtama'. Ya, ada maslahat dia. Okey, apa lagi? Traffic light. Traffic light. Bagus. Okey. Isyaratul murur. Baik. Apa maslahat dia? Untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas dan mengelakkan kemalangan. Betul. Okey, ada lagi? Undang-undang perbankan Islam. Undang-undang perbankan Islam. Betul. Itu pun betul. Zaman Nabi ada tak undang-undang perbankan Islam? Tak ada. Ada bank Islam sekarang ni. Kan? Ada takaful. Itu semua adalah masalah mursalah. Kan? Diiktiraf oleh syarak. Walaupun tak ada dalil. Tapi maslahat. Okey, lagi apa lagi? Baik, fi qadiyah halal, sina'at halal. Saya nak satu bagi contoh dalam industri halal ni. Ma hiya al-ashya allati fi ra'yikum hunaka masalih mursalah? Apa dia? Banyak ni dalam industri halal. Cuba fikir sikit.
Kalau Jakim, Apa dia? Apa Jakim tadi? logo halal. Yes. Ramzul halal. Logo halal tu zaman Nabi ada ke? Tak ada. Zaman sahabat pun tak ada. Kita ada logo halal. Ada badan-badan CB, certification body. Itu adalah masalih mursalah. Yang lagi apa lagi? Ada peraturan tak kita? Mi'yar. Ada tak mi'yar al-halal di Malaysia? Ya. Ada apa standard dia yang kamu tahu apa standard yang kamu tahu? Tak belajar lagi. Kita ada MPPHM, Manual Prosedur Halal Malaysia, ada MHMS, Malaysian Halal Management System, ada standard for food, ada standard untuk pharmaceutical, ada standard untuk kosmetik, ada standard 9 standard skim semua tu. Kan? Jadi kenapa mal hiya al-gharad min ta'sis al-mi'yar? Apa tujuan kita adakan standard ni? Untuk mengawal mengawal industri, mengawal barang-barang ni supaya tidak tercemar dengan barang yang haram. Itulah contohnya. Kan? Ada halal eksekutif, kamu nak jadi halal eksekutif nanti. Kemudian nak jadi halal kena ambil pula sijil profesional halal eksekutif program. Kemudian di industri disyaratkan untuk menjaga integriti halal ni, kamu akan belajar nanti ya. Dalam industri kena ada halal eksekutif, kena ada dokumentasinya, kena ada HACCP-nya, mungkin ada HACCP, ada dokumentasi halal, ada jawatan kuasa halal dalaman. Hadha min amthilah ala tatbiq mu'asir للمصلحة المرسلة في صناعة الحلال. Okey? Baik. Baik, hal عندكم soal? Ada soalan lain kaitan dengan masalah mursalah tadi? Ni ada sebahagian saya masuk kat sini, nak tengok tentang apa contoh masalah mursalah dalam konteks halal. Okey, ya. Sistem digital halal ada JAKIM-nya, ada USIM-nya, ada Malaysian Standard-nya, kan? Ada sistem akta dan perundangan halal. Ini contoh-contoh masalah. Baik, ada soalan? Baik, law ma fi soal nantaqi ila al-'urf wal 'adah. Angka apa? Okey, 8.55. Okey, kita cuba habiskanlah. Nanti tak sempat. Okey. Wal'an bisur'ah insya-Allah nantaqi ila al-'urf wal 'adah. Baik, ما المقصود بالعرف؟ العرف هو ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل، والعرف والعادة بمعنى واحد. Sesuatu yang menjadi kebiasaan, ma alifuhu al-mujtama', satu menjadi kebiasaan kepada masyarakat, wa'tadahu, dan mereka ni berulang kali melakukan perkara tersebut. Wa sara alaihi fi hayatihi min qawlin aw fi'lin, sama ada dalam bentuk huruf qawli ataupun fi'li. Wal 'urf wal 'adah bima'na wahid 'inda al-fuqaha. Baik. Wal'an nantaqi ila aqsamil huruf. Hunaka 'iddat aqsam, hunaka 3 aqsam. Awalan min haythu al-'umum wal khusus, dari segi umum dan khususnya. Thaniyan min haythu al-qawli wal 'amal. وثالثا من حيث الصحة والفساد، من حيث صحة والفساد. طيب أولا ما المقصود بعرف عام؟ Yang pertama ni dia dari segi konteks uruf tersebut meliputi semua orang ataupun khusus, umum dan khusus. طيب فالمقصود من عرف العام هو العرف الذي يشترك فيه جميع أهل البلد على اختلاف البيئة والثقافة. Satu uruf yang berkongsi oleh seluruh penduduk di sesuatu negeri itu ataupun negara itu, ala ikhtilafil bi'ah wa thaqafah. Dekat Kedah pun buat huruf tu, Johor pun sama, Singapura pun sama, Brunei pun sama huruf tu. Mithlu
Contoh kat Malaysia ni, ta'arafa sya'bul Malaysi ala aklil mus al-maqli ba'da salatil asri atau fil masa'. Alaysa kadzalik? Betul tak? Pisang goreng biasa dijual pagi ke tengah malam? Pagi. Ada ke orang sarapan pisang goreng? Biasa Ada. kedai pisang goreng buka Ada. bila? Yang depan tu Akasa Avenue tu. Bila ada pagi pun nampak buka? Petang. Petang kan? Di Singapura ada tak? Aisyah, di Singapura ada pisang goreng tak? Kita ada pisang goreng. Ada juga. Bila Ada jual juga. malam ke pagi? Malam dan pagi. Oi, itu baru di Singapura. Di Malaysia kalau jual malam tak laku pisang goreng ni. Petang mesti petang. Pagi apa makanan yang biasa ada pada waktu pagi? Nasi lemak. Futur. Nasi Nasi lemak. goreng. Nasi lemak lagi apa lagi? Telur matang. Nasi dagang. Nasi daging. Nasi daging ada. Nasi kabu. Apa lagi? Kuih-kuih. Kuih. Nasi bujang. Tengah hari, kalau tengah hari apa orang jual? Biasanya makanan tengah hari apa? Nasi campur. Nasi campur. Nasi belauk kan? Nasi campur. Lagi apa lagi? Nasi bujang. Nasi bujang. Kalau malam? Malam kamu makan apa? Tom yum. Biasa jenis lauk macam mana waktu malam? Buah. Mi Makan goreng. buah. Ini kamu rare. Kamu ni memang rare. Kamu makan buah. Malam makan biasanya orang goreng-goreng apa ni kan? Macam nasi goreng ke tom yum ke kan? Nasi sup tom yum. Itu malam kan? Itulah uruful am. Apa contoh uruf am lagi yang berkongsi di antara mungkin Brunei ke Malaysia ke di Singapura ke? Di nafsul uruf. Kesukan yani fi daulah Asia. خلافا بالعرف في دول عربية دول غربية. Apa uruf yang sama di antara negara-negara ni? Makan nasi, ya, nasi al-arus. Brunei pun sama, Singapura pun sama, Malaysia pun sama. Perut orang Asia ni makan nasi. Kalau di barat dia tak ada nasi, tak apa. Ada di sini yang boleh hidup 7 hari tanpa makan nasi. Makan roti. Bolehlah hidup kan, tapi perut kamu jadi masuk angin. Sebab uruf kita ialah makan nasi. طيب هذا عرف العام. وعرف الخاص يعني العرف الذي يختص فيه جميع أهل البلد معين أو طائفة معينة من الناس دون سواهم. Uruf yang khusus kepada sesuatu penduduk di satu negeri. Atau ta'ifah mu'ayyanah min nas duna siwahum. Yang khusus kepada mereka saja. Mathalan ta'araf ahlu wilayah Selanjur ala anna miqdar al-mahar wa huwa 300 ringgit Malizi. Fahada 'urfun khas bi wilayah Selanjur duna ghairiha min al-wilayat al-Maliziyah. Penetapan mahar perkahwinan, betul tak? Siapa yang dah kahwin sini ataupun kakak dia dah kahwin? Di Selangor biasanya berapa? RM300 je. Di Johor berapa ringgit? Saya ingat RM25 ke apa ke? Dia bezalah di antara mahar. Orang mahar rendah tapi hantaran tinggi. Kan? Mahar. Okey, apa lagi? Yang berlainan. Kita ambil contoh dan negeri-negeri di Malaysia ni. Wilayat fi Malaysia ma hiya al-'urful khas bain al-wilayat. Uruf orang Kelantan dengan orang KL. Orang Negeri Sembilan. Apa uruf di Kelantan? Dalam bab makanan. Apa yang dimakan oleh Kelantan tidak ada di Negeri Sembilan? Nasi dagang. Nasi dagang, nasi rabu di Kelantan lah. Kalau di Negeri Sembilan, asal Negeri Sembilan lah. Jangan kata orang Kelantan buka kedai Sembilan. Apa makanan tradisi di Sembilan ni? Masak lemak. Kan? Salai, itik salai.
sak lomak, cili padi, asam podeh. Asam podeh mana asam podeh? Benar. Melaka. Okey, kalau KL apa KL? KL ni apa? Apa makanan terima KL ni? Nasi paipon. Nasi lemak. Ha? KL ni sebenarnya dia menyedihkan sebab dia tidak ada makanan yang special. Dia hanya semua daripada pinjam daripada negeri-negeri lain. Semua ada kat KL. Masuk daripada makan orang Itali pun ada, Arab semua ada. Okey. هذا عرف الخاص. طيب عرف الخاص بين الماليزية والعربية من حيث اللباس. Dari segi pakaian, apa beza di antara pakaian orang Melayu dengan pakaian orang Arab? Melayu, baju Melayu. Orang Arab, jubah. Ya, okay. Dan biasanya kita عندما نذهب إلى المسجد للصلاة ما هي الملابس؟ نوع الملابس. Kita akan pakai kain pelikat. Betul? Kain pelikat kopiah dengan baju Melayu. Orang perempuan akan pakai telekung, betul? Kalau di negara Arab kamu pergi, dia tak sama. Arab pakai blazer semayang. Jubah itu adalah seorang dua. Banyakkan dia pakai blazer, pakai seluar. Itu bezalah. Jadi bezakan. Baik. هذا عنف خاص. طيب ثانيا من حيث القول والعمل هناك العرف القولي والعرف العملي. العرف القولي يعني ما تعرف عليه الناس بإطلاق بعض الألفاظ على شيء محدد دون غيره. فإذا قال رجل ماليزي أكلت الرأس فالمقصود رأس السمكة. betul tak? Gulai kari kepala. Kepala apa misalnya kita buat kepala haiwan apa yang kita buat kari? Kepala lembu kan? Kepala ikan ada orang buat. Kepala ikan kan, kepala ikan. Kepala ayam ada buat kari tak? Tak ada. Kepala kambing. Kepala kambing. Buat kepala ayam buat apa? Buat Kalau kepala masam, tak ada lah kan? Kepala otak, tu lain lah. Okey, yang penting ialah ra'sus samak, yang ni ikan lah. Kepala ikan. Malaysia ra'sus dujajah. Baik. Urfu qawli ni dia satu benda yang menarik lah di antara negeri ni. Saya rasa yang paling banyak ni Kelantan ni dia je perbezaan. Benda-benda yang disebutkan tu kadang-kadang tak faham orang lain. Contohnya plastik kan. Plastik tu. Orang Kelantan sebut apa? Plastik. supik. Supik gelenyah. Jabir. Supik gelenyah Jabir. Jabir kan supik gelenyah. Dua-dua Apa boleh. ada gelenyah belakang? Okey, supik gelenyah. Lepas tu mesin air apa sebut apa kat Kelantan? Kita beli air tin tu. Dia panggil air ke apa? Air gedegang kan? Air gedegang. Itu dia. Kan kalau tuak dan nira kan. Nira di Kedah sebut nira kan. Kalau di Kelantan sebut tuak. Itu adalah uruf qawli. Okey. Baik. ثانيا العرف العملي يعني ما تعرف الناس عليه من أعمال. Kaitan dengan amalan مثل تعرف أهل ماليزيا بأن التقديم teh tarik للضيف معناه السماح له بشربه. Bila kita hidangkan teh tarik tu, biasanya bila masuk ke rumah tak perlulah minta izin daripada tuan. Boleh minum tak? Dan orang hidang tu untuk diminum lah. Dan bukan untuk pameran. Betul? Apa lagi? Uruf amalan. Al-urful amali. Dekat negara kita. Nak masuk rumah kena Buka kasut. buka kasut. Semalam saya sembang dengan ni uruf qawli lagi ni. Dengan kawan saya. Masa convocation, kebetulan pensyarah tu daripada Kelantan. Dia kata nak keluar daripada Dewan Konvo ni kena pecat baju dia kata. Kena pecat jubah ke? Kan? Pecat jubah kepada dia pun nak pecat jubah. Saya tahu pecat jawatannya. Rupanya Kelantan kata pecat jubah tu, dia pecat dia menanggalkan jubah. Kalau sembang orang Kedah dia tak kata pecat, dia kata buang. Buang jubah. Kalau kamu sebut buang jubah ni apa maksud kamu? Buang jubah ni, buang baju, buang jubah. Buang lah kan? Buang tu sampah. Tapi orang Kedah buang tu yang tanggal.
menanggalkan orang Kelantan kata pecah. Itu masalah bila jumpa orang Kelantan kan, orang sebenarnya tanggal. Tapi masing-masing negeri dia ada bahasa masing-masing. Itu uruf qauli. Baik. Jadi uruf amali berkaitan dengan perbuatan. Baik. Wabadin min sihhati min haitsu sihhah wal fasad. Ada urfus sahih wa urful fasid. Ini penting. Urfus sahih wa urful fasid. Sebab tu dalam fi qa'idah fiqhiyah hunaka al-'adah muhakkamah. Uruf ni bukanlah benda yang tidak ditirah oleh syarak. Bahkan al-'adah muhakkamah maksudnya dalam setengah keadaan uruf menjadi penentu kepada penentuan hukum. Baik, masalan kaifa an nuhaddid makna al-kafa'ah. Kafa'ah fi zawaj. Sekufu dalam perkahwinan ni. Apa maksud sekufu dalam perkahwinan ni? Siapa yang tentukan? Dari segi nafkah, min haisu nafkah. An-nafaqah. Nafaqatiz zawj ala zawjatiha. Berapa banyak kadarnya? Berapa banyak kadarnya? Ala hasab al-musir wal-mu'sir. Ikutlah uruf. Suami ni kaya ke ataupun miskin. Orang miskin mungkin kadarnya tak sama macam orang kaya ni. Okey. Apa lagi? Fi tahdid yakni ma'adha asal kifa'ah kan? Kemudian hadul kifayah. Hadul kifayah untuk asnaf zakat ni berapa had kifayah? Untuk di Malaysia sekarang ni berapa had kifayah? Cukup keperluan bagi seseorang. Itu ditentukan oleh uruf. Kan penentuan kadar banyak ataupun sikit dalam najis, fi tahdid miqdar an-najis al-mubtil lis-solat. Banyak ke sikit? Banyak ke sikit? Kalau kita darah pada tangan kita, banyak ke sikit? Maka ditentukan oleh uruf. Kalau uruf kata banyak, banyaklah. Kalau uruf kata ini darah ni sikit je ni, maka tidak batal. Itulah. Baik. Idzan al-'urfu as-sahih wal-'urfu الذي لا يخالف دليل الشرعيات. مثال تعارف أهل ماليزيا على أكل روتي canai في الصباح. Baik, nanti masing-masing bagi contoh uruf sahih, uruf fasid. Wa uruf fasid yakni al-'urf alladhi yukhalifu ad-dalil asy-syar'i. Yang berlawanan dengan syarak. Mithlu ta'arafa ba'd al-nas 'ala ta'amul bil-riba. Walaupun jadi uruf semua orang melakukan riba, semua orang minum arak, itu masih lagi dalam uruf fasid. Bersanggah dengan syarak. Kadzalika kashful aurat. Buka aurat. Kalau kita tengok masyarakat ni ramai orang tu tak buka aurat, tidaklah menjadikan benda tu halal. Itu uruf, itu uruf fasid. Musafahatul ajnabiyah fil ain. Kan uruf bersalaman di antara yang bukan ajnabiyah. Kadang-kadang dengan sepupu kan. Menjadi uruf untuk di bersalaman. Maksudnya sepupu ni kalau lelaki perempuan dia masih lagi hukum ajnabi. Kan, jadi benda tu kadang-kadang setengah tempat dia jadi biasa. Jadi kita ni sebagai belajar syariah kena hindarkanlah benda uruf fasid tersebut. Baik, sekarang ni apa contoh-contoh? Kamu bagikan contoh. Uruf sahih dan uruf fasid. Di kampung ke, di taman kamu ke, apa dalam konteks di Sabah ke Sarawak ke, maksudnya uruf ni uruf sahih ataupun uruf fasid. Tafadhal. Ada contoh-contoh tak? Siapa nak bagi? Ataupun uruf di Malaysia sendiri. Muasa uruf ni orang buat. Tapi uruf ni ada uruf sahih. Ataupun fasid. Tafadhal. Doktor, Ya. kalau uruf sahih bagi duit raya, betul tak? Ya, betul. Bagi raya betul. Itu ada uruf yang sahih. Laisa hunaka dalil ala man'ihi. Ahsanti. Lagi ada lagi? Banyak ni uruf ni. Sebab uruf ni banyak. Itu je ada. Muamalat dengan bank. Okey, apa urufnya? Ada uruf fasid. Okey, bank macam mana yang kata uruf fasid? Ada riba. Ada riba. Bila ada riba, maka uruf fasid. Walaupun ramai orang pinjam di bank tu. Okey, betul. Lagi apa lagi?
Okey, kita ambil lah satu-satu lah dalam adat perkahwinan. Sebutkan apa-apa huruf adat dalam perkahwinan. Sarung cincin. Sarung Duit cincin. salam. Okey. Majlis menyarung cincin. Okey, lagi. Mahar. Mahar. Mahar ni apa? Mahar ni ada dalam syarak. Semuanya ditentukan dasarkan berapa kadar-kadarnya itu adalah huruf masyarakat lah. Tapi mahar wajib lah. Okay, betul? Lagi apa lagi? Sanding. Bersanding. Bersanding ni adakah huruf sahih ataupun huruf fasih? Sahih. Sahih. Ada orang kata huruf fasih. Ada kata huruf sahih. Jadi kalau berbetulan dengan syarak, tidak bercanggah dengan syarak dari sisi tabarruz dan sebagainya, maka haruslah. Ya, lagi apa lagi? Dalam perkahwinan. Misal perkahwinan ni kamu dah kahwin belum? Belum? Apa kahwinan? Dalam majlis kahwin apa yang ada dalam majlis kahwin ni? Duit salam kau. Apa dia? Salam kaut. Itu di Kelantan dia ada majlis lah. Majlis apa? Kesyukuran dengan majlis apa? Kelantan banyak adat-adat yang unik. Dia ada majlis kesyukuran dengan majlis bila ada yang bagi duit tak ada duit tu. Apa saya tak ingat lah nama dia. Okey, dalam pakaian yang kamu rasa sahih, huruf sahih dalam bab pakaian. Pakai sari boleh? Pakai sari consam, adakah itu dianggap sebagai huruf yang fasid ataupun sahih? Huruf sahih. Boleh tak kita pakai consam ke, pakai sari ke? Boleh, tapi dengan syarat kita alter lah. Alter jadi patuh syariah. Okey, itu adalah contoh-contoh. Idzan hujjatul uruf. Al-urfu aslun min usul al-istinbat tubna alaihi al-ahkam min al-qawaid dallah ala hujjatul uruf al-'adah muhakkamah al-ma'ruf 'urfan kal mashrut syartan. Sesuatu yang menjadi satu ma'ruf, diketahui secara urufnya, maka seolah-olah kal mashrut syartan, seolah-olah kita disyaratkan pada syaratnya. Contohnya, bila عندما نذهب إلى الدكان إلى المطعم ونطلب من تاجر رز kampung قرية, kita minta nasi goreng kampung. Biasanya nasi goreng kampung apa yang ada? Cuba sifatkan nasi goreng kampung. Apa ciri-ciri nasi goreng kampung? Ikan bilis. Ikan Jagung. bilis ada, kangkung, rasa belacan-belacan sikit. Kan? Warna dia warna apa? Warna Putih. kelabu-kelabu sikit, rasa belacan-belacan sikit, betul? Kalau nasi goreng Pattaya, Ada Ada telur. telur. Ada telur. telur bungkus ke telur mata? Telur bungkus. Kalau teh tarik, kau minta bukan? Kau minta teh ais. Dengan teh ais. Apa biasa dekat kedai teh ais? Apa dia akan dapat teh ais macam mana? Teh ais. Ada ais. Patutnya teh dengan ais lah. Tapi dia letak gula tak? Dia tak letak gula, minta susu. Kalau nak minta teh O, dia bagi teh O ke apa? Patutnya minta teh ais. Dia bagi teh dengan ais je lah. Tapi uruf kita, dia akan sediakan sekali. Kalau minta nasi goreng kat kedai ke, dia bagi apa? Dia bagi sudu sekali, lepas tu dia bagi mungkin sambal belacan ke, dia minta kat setengah tempat tak minta pun dia bagi sup kosong, betul? Itu al-ma'ruf 'urfan kal masyruti syartan. Tak minta pun dia bagi. Okey. Itu contohnya. Baik, misal qaul min al-Quran ala ihtijab bil 'urf wa 'ala al-mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'ala al-mauludi lahu, wajib ke atas orang yang dilahirkan baginya. Siapa yang dilahirkan baginya anak? Suami ke isteri? Yang dilahirkan untuknya. Apa dia? Wajib ke atas yang dilahirkan untuknya, untuk rizquhunna, bagi nafkah, bagi pakaian, bil ma'ruf, mengikut kadar kemampuan dia. Siapa dia ni? Wajib kepada siapa nafkah ni?
Mauludi lahu. Suami beri pada Suami. Suami tak beranak, isteri yang melahirkan. Jadi nafkah ni bagi suami, nafkah ni tanggungjawab suamilah. Biarkan isteri banyak duit pun sebenarnya untuk beli beras ke beli lauk semua tu ialah tanggungjawab suami, kecuali kalau isteri nak bantu. Pakaian juga kan, tapi janganlah tiap-tiap minggu kamu nak order pakaian kan. Tiap-tiap minggu kamu order TikTok, dan janganlah. Mungkin yang wajibnya setahun berapa pasang saja. Kalau nak beli sendiri tu beli sendiri, dah duit kamu kan. Perempuan ni bil ma'ruf, ikut kadar kemampuan. Itu dalil ala hujiyatil uruf. Baik. Syurut i'tibar al-uruf awalan an la yukhalifa nassan syar'iyyan. Thaniyan an yashtahira wa yakunu ghaliban. Uruf ni adalah uruf yang masyhur, yang ma'ruf dan dilakukan secara ghalib oleh kebanyakan masyarakat. Thalithan an yakuna al-uruf alladhi yahmil alayhi at-tasarruf mawjudan waqtu insya'ihi. Uruf tu masih lagi diamalkan. Ketika mana kita nak tentukan hukum ni boleh tak boleh, masih lagi diamalkan uruf tersebut. Wa rabi'an an la yujad qaulun aw amal yufid wa aksi madmunihi. Tidak mengandungi perkataan ataupun amalan yang berlainan dengan uruf tersebut. Maknanya sekatalah yang dilakukan itu seragam antara satu sama lain, antara tempat-tempat je lah. Tidak berlawanan, tidak berlainan di antara apa yang dilakukan dan juga apa yang diucapkan. Baik. Tatbiq al-mu'asir ala urfi wal 'adah. Contoh ni boleh baca lah. Kita tak sempat nak baca semua ni, kami boleh tengok rujuk lah. Contohnya hukum tijarah tijarah al-lintah, lintah dan juga cacing, dud kan, untuk tujuan perubatan dan kosmetik. Ini boleh baca apa hukumnya. Boleh tak seorang tu menjual lintah ni haram dimakan, cacing juga haram dimakan, tapi bagaimana orang yang menternak sahaja dan dijual untuk tujuan perubatan dan kosmetik. Harus tak harus duit daripada sumber pendapatan tersebut? Ini baca dalam, saya tak nak sebutkan, tapi kamu cari jawapan dia. Baik, pembiakan siput babi untuk tujuan ekspor, untuk tujuan kosmetik. Jadi berkaitan dengan uruf dan adat. Kenapa? Laisa hunaka dalilun ala tahrim. Yang siput babi ni tak ada, kecuali dia ada khabith saja. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Jadi man alladhi yuhaddid ma'na al-khabith? Al-mujtama'. Makanan ni jijik tak jijik, haiwan ni jijik tak jijik kan. Dia pada pemahaman masyarakat. Kalau masyarakat menganggap jijik, contoh lintah tadi, kita tak makan. Okay, fitrah pada masyarakat tak ada yang makan tikus. Ada yang makan lipas kan, betul? Lipan dan sebagainya. Sebab tu dia anggap sebagai jijik. Ulat, cacing, tak ada masyarakat yang makan. Walaupun orang Cina ke orang Melayu, India ke, tak ada. Sebab dia jijik pada fitrah kejadian ini menganggap jijik. Jadi itulah pentingan khabith ni ditetapkan oleh syarak, oleh uruf tempat. Baik, wa kadzalika tahdid ba'd al-ahkam al-hayawan. Mana kata haiwan jijik tadi? Dalam kehidupan laut ni haiwan al-bahri ni ada beberapa kategori haiwan yang kita tak makan kerana jijik. Apa contohnya? Ataupun haiwan di darat. Apa lagi selain pada saya sebutkan tadi tu, siput babi dan sebagainya, ada lagi tak haiwan-haiwan yang dianggap jijik oleh syarak, oleh masyarakat? Orang tak makan benda tu. Tak betul? Tak jijik lagi. Ular kan? Ular ada dalil yang mengharamkan, pun jijiklah pada pandangan masyarakat kita. Apa lagi? Kalau buaya, Ustaz. Buaya ni dia masuk sibak. Dia sibak haiwan buas. Disamahi. Ini apa lagi? Okay, kesimpulannya banyaklah yang ditetapkan berdasarkan kepada huruf. Tatbiq mu'asir ala urf wal 'adah, macam-macam yang kita ada hari ni. Yang ni zaman Nabi tak ada ni. Kan ada Touch and Go, ada Grab Pay, ada Boost, ada WeChat Pay, ada Food Panda, Grab dan sebagainya. E-wallet, Lazada, Shopee, ni semua uruf lah. Kan? Kita beli ijab qabul, walakin al-an nahnu nashtari wa nabi' biduni ijab wal qabul, alaysa kadzalik? Hanya bayar klik-klik esok sampai. Betul?
Zaman dah berubah. Taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman. Kenderaan, kereta mahal pun orang beli dalam syariat talian. Kan? Beli pun macam mana? Dulu kata beli benda yang rakhis saja, sekarang ni benda yang nafis, yang berharga pun dibeli secara atas talian. Bai'ul mu'attah. Maksud bai'ul mu'attah yakni bai'ut ta'ati biduni ijab wal qabul. Syarat dalam untuk mengesahkan buyuk ni ialah kena ada ijab wal qabul. Tapi hari ni kita beli, kita bayar dekat mesin je. Ijab qabul tak ada, ambil, tak ada lafaz tu. Tapi dia aja sebut sebagai diharuskan kerana bai' mu'attah diterima dalam mazhab Hanafi. Jadi kita banyak mengamalkan dalam mazhab Hanafi sekarang ni dalam transaksi, jual beli online dan sebagainya. Okey. Banyak lagi lah. Contohnya contoh lain dalam zakat online, kemudian tahdid miqdar al-fitrah, zakatul fitrah. Tengok perbezaan dia. Wilayah persekutuan lain, cat negeri lain ada sampai RM21, RM7 saja. Ada yang tidak tetapkan. Sarawak di RM9, RM7. Ada yang tetapkan ikut kadar gerik beras apa yang dimakan. Di Singapura berapa, Aisyah? Berapa kadar zakat fitrah? Kamu tak bayar kan? Ayah kamu bayar. Kamu tahu tak? Bayar Zakat fitrah di Singapura berapa? $7 gitu. $7. Darab dengan duit Malaysia RM21. Kita RM7. So duit Singapura dia RM3. RM3 lebih kan? Itu. Hadha min tatbiq mu'asid al-'urf wal 'adah. Baik. Kamu nak rehat ke ataupun nak teruskan? Kita terpaksa cepat juga ni sebabnya ada sikit lagi. Macam mana kamu nak rehat 5 minit ataupun kita boleh teruskan? Teruskan. Kita teruskan. Baik. والآن نأتي إلى شرع من قبلنا. طيب التعريف الأحكام التي شرعها الله تعالى لمن سبقنا من الأمم وأنزلها على أنبيائه ورسله لتبليغها لتلك الأمم. شرع من قبلنا ialah syariat umat-umat sebelum kita. Okey? Baik. Anwa'u syar'i man qablana. Sekarang ni, adakah syariat yang diturunkan kepada umat sebelum Nabi SAW menjadi hujjah syar'iyah yang meliputi kita juga? Okey. Fahunaka dijawab an hadha hunaka anwa' syar'u man qablana. Awalan, ahkamun ja'at fi al-Quran aw as-sunnah wa qama ad-dalil fi syari'atina annaha mafruḍah 'alaina. Yang pertama ialah hukum yang datang dalam Quran ataupun sunnah dan juga sunnah dan ada dalil dia disyariatkan ataupun difardukan kepada umat Islam. Mithaluhu fi ayat as-siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. شوف الصيام أيضا مفروض على الأمم السابقة. ولكن السؤال ما هي الفرق بين صيامنا وصيام أمم السابقة؟ Kita puasa bulan Ramadan 30 bulan. Nabi Daud AS puasa sehari, berbuka sehari. Ada yang bulan lain. Kadarnya, cara berpuasanya lain-lain. Tapi berpuasa tetap ada. Cuma berbeza saja. Dari segi kaedah pelaksanaan. طيب فالآية توضح أن الصيام مفروض علينا أي واجب علينا كما كان واجبا على من قبلنا. Jadi bila ada dalil yang mensyariatkan, yang mewajibkan, maka diwajibkan kepada kita buat. Untuk supaya apa? Untuk puasa. Sama seperti umat sebelum kita. Wal hukmu fi hadha la khilafa fi annahu syar'un lana. Sesuatu yang ada dalil pensyariatan maka tidak ada khilaf annahu syar'un lana. طيب ثانيا النوع الثاني أحكام قصها الله في القرآن أو بينها الرسول في السنة وقام الدليل الشرعي على نسخها في حقنا. Sesuatu hukum yang disebutkan oleh Allah dalam Quran ataupun diterangkan oleh Nabi SAW dalam sunnah dan kemudian ada dalil syarak yang memansuhkan hukum tersebut.
Mithaluhu قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعزم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Jadi ayat ini turun untuk apa? Dalam berkaitan dengan makanan yang dimakan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ini maksudnya dia diharamna ala kulli dhi zufur, diharamkan kepada mereka binatang-binatang yang berkuku. Wa minal baqari wal ghanam. Dan kita juga daripada berkuku ni kamu tengok dalam Google, tengok macam mana kuku ni yang contohnya itik tak boleh makan. Dia bercantum. Dia boleh makan haiwan yang kalau dari segi potri ni yang tak bercantum, contoh macam ayam dia boleh makan, orang Yahudi boleh makan. Itik tak boleh makan. Sebab kakinya, jarinya tidak bercantum. Kan? Zufur juga menunjuk kepada yang berkuku ni. Contoh macam unta, kuda, tak boleh sebab zufur. Kemudian wa minal baqari wal ghanami, kalau daripada lembu dan juga kambing, haramna alaihim syuhumahuma, diharamkan untuk dia makan solid fat. Lemak yang kita duk buat sup tu kan, dia tak boleh makan. Kecuali ma hamalat zuhuruhuma, yang melekat di bahagian belakang daging saja, belakang lembu ataupun kambing ni, yang lekat-lekat saja dia orang boleh makan. Wa awil hawaya, ataupun usus dalam perut saja orang Yahudi boleh makan. Au makhtalata bi'azmin, ataupun yang bercampur dengan tulang. Dan jadi orang Yahudi ni dia zalika jazainakum bibaghihim. Kenapa macam tu? Kerana mereka ni banyak melakukan pendustaan terhadap Allah. Jadi sebab itulah هذا من عقوبة عليهم. فهذه الآية دلت على تحريم بعض الأنواع من الأطعمة على من قبلنا، لكن تلك الأنواع من الأطعمة لم تحرم علينا. Jadi Islam ni dia lebih mudah, tidak macam syariat agama Yahudi. والحكم لا خلاف في أنه ليس من شرعنا. Kita tidak tertakluk kepada apa yang dapat dalam ajaran Yahudi. Kerana semua dimasukkan kita ada hukum yang lain. Thalithan ahkamun lam yarid laha zikrun fil Quran aw sunnah. Hukum hakam yang tidak dinyatakan, tidak disebutkan dalam Quranul Karim ataupun sunnah nabawiyah. Mungkin ada pada zaman Sayyidina Nabi Musa AS, cara nak bertaubat ialah dengan kita kata bunuh diri contoh. Jadi kita taubat taubat nasuha. Jadi yang tidak disebutkan tidak diamalkan. Kita bertaubat dengan cara taubat nasuha. Wa hukum laisa min syar'ina. Satu yang tidak disebutkan dalam Quran dan sunnah maka tidak menjadi syariat kepada kita. Baik, an-naw' ar-rabi' ahkamun zukrat fil Qur'anil Karim aw fi sunnah an-nabawiyyah wa lam yarid dalilun ala wujubiha alaina wa lam yarid dalilun ala nafyi hukmiha anna bal sakata syari' anhu. Hukum hakam yang disebutkan dalam Quranul Karim dan ataupun dalam sunnah Nabi SAW tapi tidak ada dalil terhadap kewajipannya ataupun tidak ada dalil tentang menafikan hukum tersebut. Tapi sakata anha syari', Allah Ta'ala hanya senyapkan. Ada dalam Quran tapi tidak nyatakan sama ada dia menjadi syariat kepada kita ataupun tidak. Wa huna ikhtalafa al-fuqaha'u fi hujjiyati hadha an-naw'. Ini dah khilaf dalam kalangan ulama. Baik. Tak bergerak dah. Tidak. Berhenti. Sambil-sambil tu kalau kamu nak pergi minum air bolehlah. Ya. Okay. Ini tadi yang sebutkan tadi ni. Alal ladzina hadu harramna kulladzi zufur. Apa maksud zufur ni? Al-bahaim wat-tayr allati arjuluha laysat mashquqatil asabi'. Al-batt wal-iwas. Jadi itik ni, kalau ni'am ni jenis macam ni, kaki burung unta kan. Al-ibil, tak boleh makan sebab zufur. Syuhum al-baqar ni, kita boleh makan ni, tapi orang Yahudi tak boleh makan. Ni dah perincian tentang ayat tadi tu. Baik. Al-khilafu fi naw'ir rabi'.
Jadi dalam indal Hanafiyah annahu hujjatun lana. Wa inda al-akharun ma'al al-Hanafiyah annahu laysa bi syar'in lana. Dan yang keempat tu tidak disyariatkan untuk ikut oleh kita. Baik. Okey, dah selesai dah untuk ni. Sikit lagi, paksa minta sorry ya, kita paksa habiskan juga, nanti tak habis. Baik, kita nak pergi ke sekarang ni kepada, saya nak ambil yang belakang dulu lah, Sadu Zara'id dulu. Okey, Sadu Zara'id ni paling tajuk yang penting ni, bagi perhatian. Okey, Sadu Zara'id. Mal maksud bi Sadu Zara'id atau Sadu Dhari'ah? Saddu bermakna al-ighlaq, kita tutup. Saddu ialah tutup. Wa Dhari'ah yakni al-wasilatu aw at-tariq ila asy-syai' sawa'un akana hadha asy-syai' mafsadah am maslahah. Dhari'ah ialah jalan ataupun sesuatu yang membawa kepada perbuatan yang mafsadah ataupun maslahah. Wa makna sadu zara'i yakni man'ul wasail wa turuq al-muaddiyatu ila al-fasad wa ighlaqi babiha. Kena faham konsep sadu zari'ah ni ialah menutup, menghalang cara-cara ataupun jalan-jalan yang membawa kepada mafsadah. Menutup ruang-ruang yang boleh membawa kepada mafsadah, kepada kejahatan, kepada kerosakan. Itu konsep sadu zari'ah. Baik. Mithlu, dalam Quran, dalam kitab dia sebut, Hazim wa Abdus Salam jiran, walaysa bainahuma 'adatun taqdimul hadaya لبعضهما البعض وبعد مدة من الزمن تم تعيين حازم قاضيا. Tiba-tiba tengah-tengah berjiran tu Hazim dilantik sebagai hakim mahkamah syariah, hakim mahkamah tinggi ke, ataupun jadi sebagai Perdana Menteri ke. Faja'a Abdul Salam wa qaddama hadiyatan li Hazim. Jadi tiba-tiba Abdul Salam ni pun sebelum ni tak pernah bagi hadiah, tiba dilantik sebagai qadi, dia selalu bagi hadiah kepada Hazim ni. Fa hadhihi al-hadiyah dhari'atun lirashwah. Kan, jadi memberikan hadiah ni dia ingat sebagai satu jalan untuk membawa kepada rasuah. Macam berlaku pilihan raya di Sabah sekarang kan, ramailah datang turun untuk bagi duit kepada pengundi-pengundi ni. Di luar pilihan raya tak ada pun bagi duit. Sekarang ni bila ni nak berkempen, pakat turun buat duit, buat projek sana sini kan, dikumpulkan kepada penduduk Sabah. Itu adalah zari'atul rasuah, walaupun apa namanya sudah jalan gitu, ditekat. Sebab apa? Sebab orang yang berkuasa, dia ada duit banyak, dia boleh bagi kepada pengundi. Falidhalik faqad harrama al-Islam akhdhuha. Ya. Jadi duit itu sebenarnya kira sebagai duit rasuah. Okey. Walan kita tengok kepada okey, anwa' sad zari'ah, ada dua jenis, tiga jenis. Yang pertama ialah ma kanat al-mafsadatu minhu qalilah wa maslahatu kabirah fal maslahatu hiya ar-rajihah wal hukm annaha mubahatun syar'an. Yang pertama ialah kategori yang mana mafsadahnya sikit tapi maslahatnya banyak. Maka di sini apabila bertembung ta'arud baina mafsadah wal maslahah, fal maslahatur rajihah. Jadi maslahat ni perlu dipertimbangkan lebih, maka annaha mubahatun syar'an. Contohnya an-nazaru ila al-maqtubah, melihat kepada tunang. Boleh tak parti tengok kan tunang, boleh tak? Mafsadatuha qalilah, tapi masalahnya besar, iaitu perkahwinan. Tapi jangan tengok semua lah. Yang dibenarkan ialah al-wajhu wal kaffain saja. Jangan ada buat usung pula kan. Kamu nak kenal pada tahun 1, usung sana sini, pergi library sekali, pergi sana sini sekali, pergi semualah masjid semua sekali lah. Itu tak dibenarkan lah. Jadi kena jaga peraturannya itu. Tapi dalam contoh sana, nazar il-maktubah jaizun, kerana masalahnya lebih besar. Okey. Yang pertama ni mubahatun syar'an. Baik. Yang kedua ialah makana al-mafsadatu minhu kabirah wal maslahatu qalilah. Yang kedua ni kategori ialah mafsadahnya banyak, lebih banyak berbanding dengan kebaikan yang ada. Wal hukm fiha ar-rajih fi hadha al-amr al-hurmah, lianna al-mafsadata akbar min al-maslahah. Apabila mafsadah lebih besar daripada maslahat, maka hukum itu jadi sebagai haram.
Mathalan, ta'jiru dukan liman yuridu istikhdamahu fi bai'il khamar. Menyewakan satu premis kedai kepada satu syarikat yang nak gunakan untuk jual khamar ataupun nak buka premis judi. Kita tak minum arak. Tuannya tak minum arak, tuannya tak main judi, tapi menerima duit bulanan sewaan itu. Mau hukum? Dapatlah keuntungan kepada tuan tu. Wa huna idza kana al-mafsadah akbar fa hukmuhu haram. Jadi haram untuk kita menyewakan kedai kepada orang yang nak operate industri judi ke arak ke apa sajalah yang bertentangan dengan syarak ni, nak jadikan pusat bank konvensional ke premis kita, hukumnya adalah haram. Ataupun orang buat printing, ada orang datang nak cetak iklan pelacuran ke, iklan pinjaman tanpa lesen ke, jenis alung-alung ni, kan? Walaupun banyak kita tolak. Itu mengindahkan syubhat. Itu sadu zari'ah. Okey? Baik. Thalithan, ma yuaddi ila al-mafsadah idza ista'malaha al-mukallaf fi ghairi al-hadaf alladhi wujidat lahu. Sesuatu yang mana membawa kepada mafsadah kalaulah salah guna, bukan pada tempatnya. Okey, al-hukm ar-rajih fi hadha al-amr al-hurmah. Lianna tahayul ala qasd asy-syari'. Ini menyalahgunakan benda yang diberikan, kan? Bukan pada tempatnya. Contohnya, an-nikahu li gharadi tahlil mutallaqah thalathan li mutalliqiha. Itu disebut sebagai Cina buta. Seseorang yang ditalak 3, diceraikan talak 3 oleh suaminya. Kalau nak kahwin balik dengan suami asal, kena berkahwin dulu dengan lelaki lain, berlaku persetubuhan di antara mereka, diceraikan pula oleh pasangan yang kedua tu, barulah boleh kembali kepada zaujihil awal. Walakin yadfa' an-nuqud. Dia bayar duit dah, upah kepada hang. Tidur dengan kahwin, tidur semalam dengan isteri aku, esok ceraikan. Esok aku bayar kat kamu 10,000. Ini Cina buta. Kan? Maka nikahut tahlil hadha haramun. Kerana sadu zari'ah, kata konsep sadu. Al-rajah fi hadha al-amr al-hurmah lianna li'annahu tahayul ala qasd asy-syari'. Kita memain-mainkan benda yang dilarang oleh syarak. Okey? Itu adalah bentuk-bentuk sadu zari'ah. Baik. Ini contoh-contoh al-amthirah min al-Quran wa sunnah. Tahrim al-qatrah min al-khamar li'alla tattakhidhu zari'atan ila al-haswah. Khamar ini haram, tetapi kita nak minum setitik pun tak boleh. Walaupun logik kita kata bisyurbil khamar qatrah hadha la yuaddi ila al-iskar. Tapi setitik pun dianggap sebagai dosa juga oleh syarak. Ini dah sadu zari'ah dalam syariat kita. Kata dekat tahrim al-khulwah bil ajnabiyah li alla tufdi ila al-mahzur. Tidak boleh berkhalwat dengan wanita ajnabi. Kamu nak buat study kelas, dalam study kan ada 2 orang lelaki, 2 orang perempuan kan duduk dalam kelas. Haram sebenarnya. Sebab itu elakkan daripada berlaku percampuran yang tidak syarak ni. Nak study, pergilah library ke yang aman minal fitnah. Okey. Baik, thumma naha syari'an yaktuba ar-rajulu ala khitbati akhih. Bukan berkhutbah, ini bertunang di atas tunang orang lain. Orang lain, perempuan tu dah tunang lah, kita pergi tunang pula. Kita minat kat dia. Haram perbuatan tu, saddan li dhari'ati tabaghud wa taba'ud. Kerana bila berlaku macam tu, tengok nampak tunang dan dicuri oleh orang lain, dia akan berlaku pergaduhan di antara lelaki tersebut. Sadu zari'ah. Sebab tu perbuatan itu adalah haram. Berkahwin dengan perempuan yang telah pun dikahwini orang lain pun haram juga. Okey. Membeli barang yang telah pun dibeli orang lain, telah pun dibeli oleh orang lain. Penjual tu dah jual kepada orang, tiba-tiba datang pembeli yang kedua nak beli, dia jual pula. Jadi pun adalah haram. Sadu zari'ah. Baik, man'u asy-syari' wali al-amr aw al-qadhi min qabul hadiyah mimman lam tajri 'adatuhu bi muhadah li'alla yakuna ihda' zari'atan ila al-muhabati bil batil. Seorang pemimpin ataupun qadhi tidak boleh menerima hadiah daripada seseorang yang bukan kebiasaan dia memberi hadiah kepada orang dilantik sebagai hakim.
Kenapa? Bila dah nanti hakim terima hadiah, maka membuka jalan untuk rasuah. Jadi tidak dibenarkan qadi untuk ataupun menteri untuk terima sebenarnya. Sadu zariah. Baik, والآن نأخذ يعني الأمثلة على هذا القول. Okay, sekian, saya dah berhenti dalam 3 minit lagi. Yang lain-lain itu kita boleh baca nanti. Okey, contohnya kita ambil tatbiq mu'asir li sadi zari'ah, contohnya hukum menanam pokok ketum bagi tujuan perubatan dan pharmaceutical. Yang ni pun kamu kena baca apa asas pengujahannya, tapi saya nak ambil sikit saja dari segi konteks tatbiq sadi zari'ah ni. Dia kata hukumnya, namun meskipun hukumnya asal, kerana ketum ni adalah sejenis tumbuhan min nau'il nabatat yajuz, tetapi ianya dapat membawa kepada hukum yang haram jika terdapat faktor-faktor luar yang boleh membawa kepada sesuatu yang lebih mudarat. Contohnya ketagihan ketum dan sebagainya, campur dengan macam-macam menyebabkan ketagihan, maka ikutnya adalah haram. Okey. Hukum penggunaan COVID-19. Hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan ianya wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia berdasarkan kewajipan menjaga nyawa, menurut kaedah al-darar yuzal. Jadi itulah sebagai satu langkah pencegahan daripada sesuatu penyakit. Maka itu adalah sadu zariah. Kuarantin, kan? Orang kena influenza, dia ada kuarantin, dia ada vaksin, kena PKP dulu, di kuarantinkan. Itu adalah kaedah sadu zariah. Baik. PKP, kan? Jadi dalam bab ta'an ni ada hadis, idza sami'tum bihi fi ardin fala taqdumu alaih, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Ini Nabi sebut ni. Yang konsep kita buat kuarantin semua tu, ia bertulan dengan hadis ni. Kalau dengar ada taun, ada wabak, maka jangan pergi ke tempat tu. Kalau dah berada di situ, jangan keluar. Duduklah di rumah. Duduk di hospital, kan. Baik. Kadzalika ni rentas negeri sambut alif ti hukumnya haram. Ini berbetulan dengan kaedah sadu zariah. Hukum solat Jumaat bagi ahli qaryah dan surau bahagian kucing yang diarah tutup sementara berikutan arahan perintah kawalan ni. Gugur tuntutan wajib menunaikan solat Jumaat dan surau yang dinyatakan dan hanya wajib menunaikan solat fardu zuhur punya 4 rakaat di kediaman masing-masing. Hadza yatanasab ma'a sadu zariah. Kan? Banyaklah contoh-contohnya. Baik. Okay, wadah? Boleh. Saya rasa sekadar itu dululah untuk hari ni. Okay, saya buka dalam 2 minit kalau ada soalan. Hal hunaka al-istifsar, tafadhal. Okey, untuk mazhab sahabi dengan istishab, kamu bacalah. Saya minta kamu baca sendirilah, insya-Allah. Tak payah. Kalau ada soalan boleh tanya kemudian. Okey, wadah? طيب لو ما في سؤال فنحن نختتم إلى هنا، نتوقف إلى هنا، فإن شاء الله سوف نواصل الفصل في الأسبوع القادم. الأسبوع القادم سوف نبدأ بالتقديم dan baca untuk midterm sampai saya sebutkan sampai tajuk yang kuliah yang ke-7 saja. Okey, soalan dia soalan MCQ 20 soalan. 20 mereka. Fadhil? Fadil. Doktor. Ya. Kalau saya nak tanya, kalau saya nak tengok recording